Hai semua, selamat datang ke sesi kupasan maklumat kita hari ini. Ya, selamat datang. Sesi penerokaan mendalam kita kali ini dibawakan khas untuk anda oleh Wellwave Asia. Pengeluar utama Vibrational Frequency Patch atau VFP di Malaysia. Betul tu. Objektif kita hari ini adalah untuk bawa perbincangan tentang kebaikan frekuensi kepada anda semua di Malaysia. Dan sebagai pengkaji yang dah lama teliti bab-bab kesejahteraan ni, topik hari ini memang sangat relevan. Memang pun. Misi kita hari ini sejujurnya agak luar biasa. Kita nak melangkah ke satu ruang di mana penjagaan diri diuruskan 100% oleh individu tu sendiri. Jauh di luar kotak arus perdana yang biasa kita dengar. Bayangkan seseorang ambil alih kawalan kesihatan dia, guna alat buatan sendiri, berbekalkan kajian dia sendiri je. Kedengaran radikal kan? Sangat radikal. Dan untuk konteks hari ini, keseluruhan maklumat ni kita kupas dari satu video YouTube yang sangat padat. Tajuk dia Practical and Feasible Ways of Regaining Health. Ya, dan bintang utama dalam video tu, individu yang kita nak kaji pandangan dia hari ni, nama dia Roman Novak. Dan ini bahagian paling menarik bagi saya. Roman ni, dia bukannya doktor perubatan. Dia tak ada ijazah perubatan langsung. Latar belakang Roman ni sebenarnya kejuruteraan. Dia ada ijazah elektronik dari Mercury University of Technology. Oh, patutlah dia pandai bab alat-alat ni. Betul. 14 tahun dia kerja dalam industri telekomunikasi sebagai juruterakanan. Lepas tu dia tukar bidang kan? Yap, dia buat pusingan U, jadi cikgu bahasa Inggeris. Dan sekarang, dia dah tulis 6 buah buku pasal kesihatan alternatif. Umur dia pun dah lewat 60-an sekarang, tapi dia mendakwa dia sangat sihat sebab guna pendekatan dia sendiri. Tapi sebelum kita pergi lebih dalam, kita kena letak satu penafian yang sangat jelas untuk anda yang tengah dengar ni. Sangat penting. Sila ambil perhatian yang semua benda kita bincang hari ini adalah murni berdasarkan dakwaan dan pandangan Roman semata-mata. Ya, kita bersikap neutral sepenuhnya. Sesi ni tak menyebelahi mana-mana pihak dan kita tak mengisyorkan sebarang bentuk rawatan perubatan. Kita tak buat sebarang tuntutan perubatan. Tujuan kita cuma nak teroka maklumat ni secara objektif, guna tema-tema umum supaya anda boleh nilai sendiri. Keneutralan adalah kompas kita hari ini. So, mari kita mula dengan falsafah asas Roman. Kenapa dia bertindak macam ni? Dia ada falsafah yang agak memprovokasi. Dia percaya yang kesihatan tu bukan sekadar kita tak sakit. Bagi dia, tubuh ni macam kenderaan untuk minda dan jiwa kita. Dia selalu tekankan umur tu cuma angka. Kalau kenderaan fizikal dijaga rapi, minda boleh jadi setajam pisau. Tapi Roman ni sangat skeptikal dengan sistem sedia ada. Dia mendakwa 80% naratif media arus perdana tu berat sebelah. Berorientasikan keuntungan. Dia panggil industri ni Big Pharma. Dakwaan yang agak berat. Tapi mesti ada satu titik pencetus kan? Satu aha moment yang buat dia jadi macam ni? Memang ada. Insiden ni berlaku sekitar tahun 2010. Isteri dia masuk hospital, lepas tu dibenarkan pulang. Tapi masalah start bila kat rumah. Isteri dia mengadu sakit sangat kat bahagian lengan. Bila Roman periksa, dia nampak ada garisan merah menjala dari tapak luka catheter vena tu. Untuk sesiapa yang tahu, tu petanda amaran merah untuk jangkitan kuman dalam darah kan? Ya, jangkitan merebak pantas. So, Roman terus bergegas bawa isteri dia ke hospital balik. Dan kat sinilah benda yang mengubah hidup diorang berlaku. Hospital tak nak tahan isteri dia kat ward. Alasan diorang, hari tu hari Sabtu. Gila kan? Diorang suruh isteri dia balik dan datang jumpa doktor hari Isnin. Bayangkan anda tengok isteri tengah lemah, jangkitan merebak, tapi disuruh tunggu hari Isnin. Masa itulah kepercayaan Roman pada sistem hancur. Dalam keadaan terdesak tu, latar belakang kejuruteraan diambil alih. Dia faham pasal arus elektrik. So, dia buat apa? Guna komponen kat rumah dia. Dia cipta alat penapis darah DIY. Berdasarkan rekaan Robert Beck tu kan? Ya, dia siapkan litar tu dalam beberapa jam je. Dan terus sambung kat pergelangan tangan isteri dia. Dan mengikut dakwaan Roman, dalam masa 2 jam, isteri dia mula stabil dan tunjuk tanda pemulihan. Wah. Dan kejayaan malam tu meyakinkan Roman yang masalah biologi kadang-kadang boleh diselesaikan dengan kejuruteraan. Menarik. So, ini bawa kita ke teori asas dia pasal oksigen dan sel. Dia merujuk pada Dr. Otto Warburg, pemenang Nobel tu. Dr. Warburg cakap pasal mekanisme sel. Tubuh kita sangat perlukan oksigen. Tapi bila banyak sangat toksin dan bahan kimia, Dinding sel kita jadi keras. Oksigen tak boleh masuk. bila sel tak dapat oksigen, apa jadi?
Sel ni re-reka untuk terus hidup. So, bila tak ada oksigen, dia tukar ke pelan kecemasan, iaitu proses penapaian atau fermentation. Macam buat tapai tu. Ya, dan menurut teori ni yang Roman sokong, sel yang guna penapaian inilah titik mula pembentukan sel-sel bermasalah atau kanser. So, fokus utama Roman adalah nak bawa masuk oksigen balik. Tapi sebelum tu, dia ajar satu ujian praktikal kat rumah untuk cek usus kita. Ujian ubi bit. Ya, beetroot test. Sangat simple. Anda makan ubi bit yang dimasak atau minum jus dia. Lepas tu, perhatikan warna air kencing. Kalau warna jadi merah muda atau merah, Roman mendakwa tu tanda ada leaky gut atau usus bocor. Kalau kekal kuning, usus kebal. Tapi sebagai pemerhati neutral, kita kena ingat, pigmen ubi bit ni memang sangat kuat. Doktor biasa akan cakap tu fenomena genetik normal. Tapi Roman percaya, kalau warna boleh lolos, toksin pun boleh bolos. Pendirian yang ekstrim. Untuk rawat badan yang penuh toksin ni, dia guna agen pembersih macam penjana ozon. Mesin kecil harga dalam $40 macam tu je, dia guna untuk gelembungkan air pipe. Tujuan dia nak buang klorin dan oksidasikan logam berat. Dia juga guna benda yang sangat kontroversial, hidrogen peroksida. Ya, yang dicairkan ke tahap 0.1%. Dia titis dalam air minuman. Roman sendiri mengaku rasa dia teruk, tapi dia percaya cecair beroksigen tinggi ni sangat bantu fungsi badan. Sekali lagi, ni cuma pandangan dia. Betul. Seterusnya, bila dia dah bersihkan dari segi oksigen, dia guna perak colloid atau colloidal silver. Buku pertama dia pasal benda ni kan? Zarah mikroskopik perak dalam air suling. Ya, tapi Roman tak percaya produk komersial sebab dos terlalu rendah. Dia suruh buat sendiri. Dan kat sini ilmu jurutera dia keluar balik. Dia kata wajib guna pengahat arus elektrik, perintang 317 pada 1.3 mA. Sangat teknikal. Tapi sebabnya logik. Kalau arus tinggi sangat, ketulan perak yang terhasil terlalu besar. Oh, zarah besar susah badan nak buang kan? Betul. Bila guna arus rendah macam dia cakap tu, zarah jadi saiz nano, sangat halus sampai boleh serang virus secara terus. Itu untuk ancaman mikro. Macam mana dengan ancaman fizikal besar sikit, macam parasit dalam usus? Untuk ni, dia sarankan tanah diatome atau diatomaceous earth. Macam fosil alga dari dasar tasik kan? Serbuk putih. Ya. Walaupun nampak macam bedak, bawah mikroskop ia nampak macam serpihan tajam. Dia bertindak secara mekanikal, macam sandblasting pipe berkarat. Tepat sekali. Ia mengikis dan potong lapisan luar parasit dalam usus, tanpa guna bahan kimia langsung. Dan serpihan tu terlalu kecil untuk lukakan usus manusia. Sangat bijak. Roman sarankan buat secara konsisten 6 ke 12 minggu. Okey, lekas bersihkan semua tu, Roman kata kena kunci balik sistem badan. Topik kegemaran dia, iodine. Buku dia Iodine, An Unwanted Truth. Dia mendakwa ramai wanita hilang rahim atau ada sister sebab kurang iodine. Dia kaitkan benda ni dengan proses apoptosis atau butang musnah diri sel. Ya, sel yang rosak sepatutnya musnah sendiri, tapi tanpa iodine yang cukup sebagai kunci, butang tu tak boleh ditekan. So, sel tu terus membiak jadi sista. Sebab tu dia syorkan 3 titik Lugol's iodine sehari. Bersama suplemen macam selenium, B2, B3 dan magnesium sapu kat kulit. Okey, part ni paling saya tunggu. Bila kita berdepan masalah kesihatan yang kompleks, bakteria degil macam penyakit Lyme, Roman kembali ke akar umbi dia. Guna frekuensi, terapi frekuensi RIF. konsep resonance. Setiap organisma kat dunia ni ada frekuensi getaran dia sendiri. Macam analogi penyanyi opera tu? Ya. Kalau penyanyi nyanyi nada frekuensi tertentu, gelas kaca kat hujung bilik boleh pecah tanpa disentuh. Sebab frekuensi suara sepadan dengan gelas tu. Mesin RIF pancarkan frekuensi spesifik ni untuk pecahkan patogen. Tanpa merosakkan sel manusia sihat sebab frekuensi sel kita berbeza. Roman bandingkan mesin ni dengan antibiotik. Antibiotik merosakkan flora usus dan hanya kurangkan patogen 85%. Baki yang tinggal tu jadi kebal. Tapi mesin RIF, dia bertindak macam sniper. Menurunkan patogen secara drastik tanpa efek pada organ. Walaupun makan masa sampai 3 tahun. Dan bercakap pasal frekuensi ni, ia sangat sejajar dengan objektif kita hari ni. Betul. Konsep ni sebenarnya menyokong apa yang wellwaveasia.com bawa ke pasaran Malaysia. Ya, produk VFP atau Vibrational Frequency Patch dorang.
VFP guna kebaikan frekuensi untuk beri sokongan tenaga pada badan tanpa perlukan ubat atau bahan kimia masuk dalam sistem kita. Sangat praktikal dan selamat selari dengan idea guna frekuensi sebagai alternatif sokongan kesihatan. Memang tak nafikan, tenaga dan gelombang ni ada peranan besar untuk kesejahteraan kita. Banyak betul maklumat kita teroka dari video ni. Dari alat penapis darah DIY, ujian ubi bit, ozon, Perakoloid, taknadiatom, iodin, sampailah ke Mason Rife. Satu perjalanan minda yang hebat. Tapi, apa nilai semua ni untuk anda? Adakah lepas ni kena buang semua ubat dan berhenti jumpa doktor? Sama sekali tidak. Tujuan sesi ni bukan macam tu. Kita nak tekankan pemikiran kritikal. Berani tanya kenapa? Kenapa kita rasa tak sihat? Adakah kita rawat punca atau sekadar tutup simptom? Roman ingatkan kita supaya tak serah kebebasan kesihatan bulat-bulat pada pihak luar secara membabi buta. Kita kena faham badan kita sendiri. Jangan tunggu rumah terbakar baru nak cari pemadam api. Betul. Perubatan moden sangat bagus untuk kecemasan, tapi kita perlukan keseimbangan dengan penjagaan proaktif. Jadi sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan tajam untuk direnungkan. Silakan. Dalam dunia hari ini, kita selalu diajar untuk cari jalan pintas yang mahal untuk setiap simptom. Adakah sistem moden ni secara tak sengaja melatih kita untuk berhenti mendengar? Mendengar isyarat badan sendiri. Ya, isyarat macam oksigen yang kita sedut, air yang kita minum dan frekuensi persekitaran kita. Mungkinkah jawapan sebenar kepada kesejahteraan kita ni jauh lebih simple, guna konsep alami macam frekuensi dan lebih mudah berbanding apa yang kita sangkakan? Satu pemikiran yang sangat provokatif. Terima kasih kepada wellwaveasia.com atas tajaan sesi ini dan terima kasih anda kerana luangkan masa meneroka bersama kami. Terus mendidik diri dan berfikir secara kritikal. Kekal sihat dan sentiasalah bertanya. Jumpa lagi.